Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani Merdeka. Yang dihormati Puan Nur Laila binti Taharim, barisan guru-guru yang dikasihi, serta rakan-rakan murid yang saya hormati sekalian. Pada pagi yang penuh semangat ini, kami semua berada di sini bukan hanya sebagai murid, tetapi sebagai anak merdeka. Generasi kami bukan sekadar murid biasa. Kami adalah generasi madani, generasi yang diasuh dengan ilmu, dipupuk dengan nilai, dan dibentuk untuk membina masa depan negara yang lebih gemilang. Kami percaya bahawa kemerdekaan bukan sekadar sesuatu yang kita warisi, tetapi ia adalah amanah yang perlu kita jaga, isi dan terus hidupkan. Kami generasi madani, generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran, tetapi juga bijak membuat pilihan, beradab dalam tingkah laku, dan berani mencorakkan masa depan negara dengan nilai dan integriti. Sebagai generasi madani, kami diasah dengan kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah dengan bijak, dan berani mencuba idea baru supaya kami boleh menyumbang kepada kemajuan negara dalam dunia yang pantas berubah. Kami mungkin belum mengundi atau bekerja, tapi kami tahu mencintai negara dengan bermula dengan perkara kecil seperti menepati waktu, menjaga kebersihan dan menghormati lagu negaraku. Walaupun kami datang dari pelbagai kaum, agama dan latar belakang, tetapi di sekolah kami belajar sebagai satu pasukan. Kami sedar bahawa kekuatan Malaysia adalah apabila kita semua bersatu. Hadirin sekalian, bulan kemerdekaan ini mengingatkan kita akan perjuangan datuk nenek kita yang rela berkorban demi tanah air. Mereka tidak mempunyai gadget canggih, tetapi mereka punya hati yang berani dan semangat yang membara. Kini kita berada dalam zaman yang sangat berbeza daripada generasi sebelum kita. Kita tidak perlu mengangkat senjata, tetapi kita perlu mengangkat semangat dan nilai. Tugas kita adalah untuk mengisi kemerdekaan dengan ilmu, nilai dan tindakan. Sebagai generasi madani, kami berjanji untuk terus belajar dengan gigih, menjadi murid yang berani memimpin dengan penuh integriti, membina pribadi dengan nilai-nilai murni, seterusnya menyumbang kepada agama, bangsa dan negara, dan menjadi warga sekolah yang cemerlang. Kami sedar masa depan Malaysia bergantung pada apa yang kami lakukan hari ini. Kami sedia memikul tanggungjawab dengan semangat, ilmu dan nilai dalam diri. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjadi generasi madani yang menyinari negara dengan kepintaran dan akhlak mulia. Apabila ilmu dan nilai bergabung, maka lahirlah bangsa yang hebat. Apabila hati dan akal bersatu, maka negara akan terus maju. Kami bukan hanya pewaris kemerdekaan, kami adalah pencipta masa depan. Kita adalah generasi madani. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bitaufiq wan najah ila liqa. Terima kasih.